Kalau nak goreng ayam, jangan letak kunyit dan garam sahaja. Kita tambahkan sedikit bahan ini akan jadikan ayam goreng kita sangat sedap. Licin makannya. Ayam, bahagian mana yang kita suka, terserah. Kita basuh bersih, masukkan garam. Lepas tu kita masukkan seperti biasa kunyit lah kan. Tapi kita kena tambahkan bahan lain untuk dapatkan rasa yang lebih sedap. Bahannya halia dalam 2 ke 3 cm dengan 5 ke 6 ulas bawang putih. Bahan-bahan ni kita tumbuk sampai dia halus sedikit. Kemudian bolehlah kita tambahkan dalam ayam goreng yang kita nak perap ni lah ya. Kemudian kita boleh tambahkan sendirilah. Kalau kita nak letak pedas sikit tu, kita tambahkan serbuk cili sikit. Semua bahan-bahan ni kita gaul sempurna. Kalau ada daun kari, kita tambahkan juga. Tak ada pun tak apa. Tetap jadi sedap. So kita gaul-gaul lah. Saya pakai tangan ya. Ini pakai tangan, air tangan kita. Tangan saya dah basuh bersih. Jangan pula ada yang kata tak pakai sarung tangan lah, macam-macam. Tak payah. Tak ada. Kita ibu-ibu di rumah ni selalu gunakan tangannya. Tangan sentiasa bersih. Kita sentiasa cuci. Lepas tu kita perapkan lah ya ayam kita ni. Tak kiralah setengah jam ke 1 jam lagi lama lagi bagus. Bila kita nak goreng nanti, kita tambahkan 1 sudu tepung beras. Ataupun kalau tak ada tepung beras, kita letak je tepung jagung 1 sudu. Tapi jangan banyak-banyak lah ya. Nanti jadi ayam goreng tepung pula. Ini fungsi dia untuk melekatkan semua bawang-bawang kita tadi tu. Bawang putih, halia tu kan. Dia akan melekat dekat ayam kita ni. Jadi sekarang bolehlah kita goreng. Panaskan minyak betul-betul panas. Kemudian bolehlah kita masukkan ayam goreng kita ini. Simple sahaja resipi ini, tapi memang sedap ayam ni lah ya. Cara macam ni. Kalau ayam tu kita nak belah-belah dalam dia tu pun boleh aja. Tapi saya buat macam ni je lah saya. Sebab ayam ni pun bukan besar sangat. Ada jenis ayam yang besar tu, elok kita belah sahaja tengah dia. Nampak lebih meresap lah bahan-bahan ni kan. Kita goreng ayam macam ni jadi sangat sedap. Anak-anak tentu suka makan ni. Boleh makan dengan nasi lemak atau dengan nasi putih ada sambal pun memang terangkat lah. Puan-puan kena cubalah resipi ayam goreng yang simple tapi sedap menggunakan 2 bahan istimewa ini. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.